Kali ni kita nak cerita pasal Phillip Island dengan Toby Performance. Yang baru dengan channel ni, aku nerd rider untuk No Money Racing by Brab with Extremo. Obses dengan racing motor. Kemas 100 profesional. Walaupun aku kerja ni biasa-biasa amatur je, tapi equipment tersusun macam ni, macam tim MotoGP. Alamak. Adakah Aprilia akan akhirnya menjadi pembunuh kepada Ducati? Itulah idea yang muncul di kalangan pemerhati MotoGP selepas race di Phillip Island. 2 biji RSGP Aprilia berada di atas podium pada race utama dengan 4 fakta yang sangat menyokong peningkatan prestasi Aprilia kali ni. Satunya, podium P1 oleh Raul Fernandez. Kita bukanlah nak merendahkan sangat Raul Fernandez ni, tapi kita tahu yang dia ni level rider yang macam mana. Kalau kita bandingkan dengan rider-rider yang lebih top macam Pecco Bagnaia ataupun Marc Marquez dan juga Jorge Martin, dia ni lebih average. Sebelum-sebelum ni, Raul Fernandez ni nak finish dalam top 10 pun dia struggle. Malahan sebab performance dia yang tak berapa memberangsangkan ni, Aprilia ada risiko untuk sack dia keluar. Memang kita tak dapat nak nafikan ada kemungkinan faktor yang Raul Fernandez sendiri yang improve diri dia sendiri sebagai rider. Tapi bila kita tengok secara purata, Raul Fernandez ni naik bila rakan-rakan Aprilia dia naik, bolehlah dikatakan yang faktor yang terbesar sekali ialah faktor improvement RSGP tu. Kemudian fakta keduanya, Marco Bezzecchi dapat podium P3 selepas membuat double long lap penalty yang dikenakan kat dia sebab dia sondol Marc Marquez di Mandalika. 2 long lap penalty ni kalau dalam kelas MotoGP sepatutnya dah kira game over dah. Tapi Marco Bezzecchi buat strategi, dia push awal-awal untuk buat gap sebelum dia serve long lap penalty yang pertama. Nampaknya strategi dia tu berjaya bila selepas dia buat long lap penalty yang pertama, dia cuma jatuh ke kedudukan ketiga je. Lepas long lap penalty yang kedua, dia jatuh sampai position ke-7. Tapi daripada position ke-7, dia recover sampai podium ketiga. Bunyi dia nampak macam senang aja, tapi dalam proses dia nak recover position dia tu, dia potong rider-rider Ducati yang race normal tanpa sebarang penalti. Bukan sesuatu yang biasa dalam kelas MotoGP. Tapi macam mana Marco Bezzecchi boleh bawa jentera RSGP ni sebaik ni? Sebenarnya dia ada satu pertolongan. Masa start race sprint, dia terlanggar burung seagull. Mati burung tu, tapi kepak dia tertinggal dekat winglet Marco Bezzecchi. Jadi ada kepak burung yang tersangkut dekat situ. Marco Bezzecchi dapat extra grip depan. Dia dapat downforce yang lebih. Fakta ketiga yang menyokong peningkatan prestasi Aprilia ni ialah Raul Fernandez menang position pertama tanpa sebarang tentangan daripada Ducati. Ducati tak dapat bagi saingan langsung kepada Raul Fernandez. Jauh member tu buat gap di kedudukan tempat pertama. Nasib baik Marco Bezzecchi kena penalti. Kalau tidak, sama juga ceritanya. Memang tak ada chance langsung sebuah Ducati untuk fight dengan jentera-jentera Aprilia ni. Kemudian fakta terakhir yang membuktikan peningkatan prestasi Aprilia dan berpotensi sebagai Ducati killer ialah prestasi ni bukannya terjadi pertama kali. Sebelum di Phillip Island, di Mandalika, Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez tunjukkan performance level yang sama. Cuma silapnya Raul Fernandez je yang tergopoh dan Marco Bezzecchi tersondol Marc Marquez. Jadi performance Aprilia yang macam ni melogikkan kedudukan dan jangkaan diorang boleh cabar Ducati untuk tahun 2026 nanti. Tambah-tambah pula, Ducati dah mulakan tunjuk tanda-tanda diorang mula melemah. Ini belum kira lagi yang Aprilia ada 2 lagi rider hebat yang tengah berehat sebab kecederaan. Ayogura sebelum injury yang paling latest ni perform sangat atas sebuah RSGP. Jorge Martin, champion MotoGP pada tahun 2024 pun mendapat kedudukan terbaiknya P4 selepas kembali daripada kecederaan. Sebelum terpaksa berehat sekali lagi sebab kecederaan tersondol teammate sendiri Marco Bezzecchi. Kalaulah tak disebabkan Jorge Martin ni menyertai persatuan mandi bunga selepas kecederaan yang bertalu-talu, kemungkinan besar dekat Phillip Island ni dia pun boleh join Raul Fernandez dengan Bezzecchi atas podium. Mengikut bos Aprilia Massimo Rivola, dia kata antara faktor peningkatan prestasi ni ialah sejak Terlacini mengambil alih tugas ketua teknikal Aprilia sejak tahun ni. Tapi sebab dia tak berapa minat nak bagi kredit kepada sesetengah individu sahaja, dia kata ini sebenarnya ialah effort seluruh warga Aprilia. Nampaknya dah ada jentera yang cukup kompeten untuk cabar kejuaraan MotoGP. Direction untuk Jorge Martin sekarang ni ialah untuk rehat sebetul-betulnya. Kalau terlepas semua race tahun ni pun tak apa, rehat betul-betul, prepare untuk testing dekat Sepang nanti. Testing dekat Sepang pun jangan target nak buat lap time, target kepada nak biasakan balik riding dan juga keselesaan atas jentera. Sebab jentera dah terbukti dah boleh fight, cuma tinggal nak dapatkan feel je. Punyalah baik Aprilia ni treat rider-rider dia. Nasib baik Jorge Martin tak teruskan dia punya kepala otak nak tinggalkan Aprilia hari tu. Sekarang ni pun ranking pengeluar Aprilia ni ialah nombor 2 di bawah Ducati. Maknanya yang terbaik selain Ducati. Apa yang dia nak lagi?
sebaliknya dalam camp Ducati, diorang dah mulakan tunjuk tanda-tanda melemah selepas dapat peak pada tahun lepas. Semuanya bermula di Mandalika bila Marc Marquez sendiri cakap mustahil untuk dia dapat podium dekat situ dan dia target untuk ke Phillip Island. Malangnya dia dapat kecederaan. Buat pertama kalinya sejak tahun 2023, tak ada kelibat jentera Ducati dalam perlumbaan sprint race di Mandalika. Pada race utama, DJ Antonio je yang selamatkan maruah Ducati untuk kekal berada di atas podium kedua. Tapi dengan keadaan tak dapat langsung cabar Raul Fernandez dekat depan. Nasib baik aja Marco Bezzecchi kena long lap penalty 2 kali. Kalau tak, tempat ketiga je lah tempat dia. Tapi dengan keadaan DJ Antonio pada kedudukan kedua dan Alex Marquez pada kedudukan keempat, masih jauh lagi lebih baik dibandingkan dengan struggle-nya Presiden kepada Persatuan Mandi Bunga kita. Pecco Bagnaia habiskan race pada kedudukan kedua terakhir. Belakang dia cuma seorang test rider Ducati, Michel Pirot. Nak jelaskan lagi betapa teruknya kedudukan Pecco tu, dia habiskan race di belakang Somkiat Chantra, rider yang Honda SEC tahun depan pergi ke World Superbike sebab dia punya performance tak menepati piawaian. Kalau kita nak simpulkan lagi ayat tadi tu, rider yang Honda rasa tak boleh belah pun duduk dekat depan Pecco Bagnaia yang berada di atas sebuah Ducati. Betapa tak logiknya perkara tu. Kalau awal musim kita cakap benda ni akan terjadi, mustahil ada yang percaya. Oleh kerana performance ni sangatlah tak logik, tim teknikal Ducati membuat satu setup yang ekstrim pada jentera Pecco Bagnaia untuk race utama pada hari Ahad. Diorang try pada sesi warm up sebelah pagi. Tapi setup tu nampaknya buatkan jentera GP25 tu jadi lagi teruk. Dekat straight line pun dia boleh wobble dengan sangat teruk. Sampaikan Pecco Bagnaia habiskan sesi warm up lebih awal. Tapi oleh sebab diorang try setup yang paling radikal tu lah, diorang jumpa setup yang okey sikit untuk race utama. Contohnya dia setkan suspension paling keras sekali, tiba-tiba jadi wobble teruk. Jadi untuk race diorang terbalikkan, set paling lembut sekali. Jadi wobble tu hilang. Kata Pecco memang menjadi untuk race utama, wobble tu hilang, cuma jentera tu jadi lagi susah bawa, cuma lagi stabil. Akhirnya pada kedudukan ke-12, Pecco Bagnaia crash. Tapi dia kata dia puas hati. Sebab dia kata dia pergi ke race utama tu dengan mindset dia nak push all out. Tak nak habis last lagi. Crash pun crash lah. Phillip Island ialah litar kedua selepas Mandalika yang Pecco struggle teruk. Yang anehnya, kejadian ni berlaku selepas Pecco dapat setup dan juga spek yang sesuai dengan feeling dia sampai dia boleh menang kedua-dua race sprint race dan race utama di Motegi. Masa ni Pecco dah happy dah. Cuma dia terkilan aja kenapa tak jumpa setup macam ni awal-awal lagi. Kalau tidak dia boleh fight untuk championship. Persatuan Mandi Bunga pun dah keluarkan surat untuk keluarkan Pecco daripada persatuan diorang. Alih-alih jadi macam ni, Pecco pula yang jadi presiden persatuan tu. Sepanjang musim 2025 ni, kita tengok cuma Marc Marquez seorang aja yang konsisten dan juga dominasi MotoGP dengan sebuah GP25. Pecco dan juga DJ Antonio sangatlah tak konsisten dengan jentera yang sama. Pada awal musim ni, Ducati berada dalam dilema kerana jentera GP25 spek yang betul punya tak berapa ngam sangat. Selepas akhirnya diorang buat keputusan yang GP25 sepenuhnya tu tak boleh belah, diorang decide untuk kekalkan GP24 cuma dengan updated spek. Tapi tak tahu kat mana salah dan silap kenapa rider susah sangat nak bawa GP24 yang di-update spek ni. Kerana DJ Antonio cakap perbezaan antara GP25 dan juga GP24 ni tak banyak pun. Sebelum Mandalika memang kita nampak Ducati ni normal aja semuanya. Tak adalah teruk sangat macam sekarang ni. Tapi bermula di Mandalika, mimpi ngeri Ducati mula. 4 biji Ducati tak dapat lepas ke qualifying tu secara direct. Diorang kena masuk Q1 dulu. Dah lama tak terjadi benda macam ni. Bila dekat Phillip Island isu yang sama pun berulang, Ducati dah boleh mula risau. Tapi jangan risau sangat, Persatuan Mandi Bunga sentiasa ada, berlapang dada untuk menerima seluruh pasukan Ducati sebagai moral support. Presidennya pun bukan orang lain, rider diorang juga, Pecco Bagnaia. Di antara semua pengeluar, KTM ialah pengeluar yang paling sederhana sekali. Nak kata teruk sangat pun tidak, nak kata bombastik sangat pun tidak. Rider yang mengetuai skuad KTM sekarang ni, Pedro Acosta, finish pada kedudukan kelima pada race utama. Walaupun kita rasa agak okey kedudukan tu untuk KTM, tapi Acosta kata dia sangat frust. Sebabnya, tahap grip dan juga life tayar pada sebuah KTM ni limitkan macam mana Pedro Acosta ride. Dia kata dia cuma dapat push 70% je daripada kemampuan sebenar dia untuk cuba panjangkan hayat tayar. Itu pun tayar tu tak tahan juga sampai habis race. Panjang karier Pedro Acosta dalam MotoGP ni kita tengok memang itulah masalah dia. Dia boleh bawa laju,
tapi kemudian tayar tu tak dapat support sampai habis race. Binder dan Bastianini macam biasa duduk di belakang Acosta, tapi yang paling mengejutkan sekali, Pol Espargaro yang datang sebagai pengganti Maverick Vinales masih boleh tahan lagi pace dia. Pace dia tu masih sebagai seorang rider, bukannya seorang test rider. Tengoklah test rider lain macam Michel Pirro ataupun Lorenzo Salvadori dengan Aprilia. Bila dia orang race, dia orang duduk belakang-belakang je walaupun jentera tu baik. Tapi Pol Espargaro masih boleh qualify pada kedudukan ke-8. Lagi baik daripada Bastianini yang qualify pada kedudukan ke-20. Dia finish race pun pada kedudukan ke-9. Jadi walaupun Pol Espargaro ni dulu kena tendang keluar daripada KTM jadi test rider sebab Acosta yang nak masuk MotoGP cepat, nampaknya skill dia tu masih ada lagi. Sama level macam rider selain Acosta ataupun lebih baik lagi daripada Bastianini contohnya. Kali lagi, Fabio Quartararo menerima harapan palsu. Cara mengejutkan, mendapat pole position pada sesi qualifying di Phillip Island, tapi buat race yang jahanam pada hari Ahad. Quartararo bukan sekadar dapat pole position je, tapi dia pecahkan all-time lap record. Maknanya atas litar Phillip Island tu, dengan motor, dialah manusia paling pantas sekali setakat hari ni. Jadi macam mana performance tu boleh drop dengan sangat jauh berbeza daripada pecahkan rekod litar kepada race hari Ahad yang jahanam? Dia sendiri pun tak ada jawapan dan masih berteka-teki. Maregali, ketua teknikal Yamaha pun sedang cuba investigate benda ni tentang macam mana boleh sangat perform pada qualifying tapi pace sangat teruk pada race pada hari Ahad. Padahal condition litar pada kedua-dua sesi tu tak jauh beza sangat. Dari pemerhatian luar, kalau kita nak cuba simpelkan kita punya pemerhatian, nampak macam sebenarnya M1 tu dah ada potensi. Cuma masalah setup aja pada keadaan sesi yang berbeza. Rumusan ni kita boleh simpulkan bila kita tengok Alex Rins habiskan race utama pada kedudukan ke-7 di depan Quartararo, walaupun dia tak dapat pole position pun. Jadi mungkin ini ialah soal setup aja. Untuk Alex Rins pula, nampaknya dia dapat sambung performance baik dia sejak di Mandalika hari tu, bawa ke Phillip Island. Di Sepang pada hujung minggu ni, membawa harapan baru kepada Yamaha. Kalau kita ingat, winter testing pada awal tahun ni, Yamaha dapat buat lap time yang sangat baik sampaikan Ducati, David Tadozzi dan juga Pecco Bagnaia rasakan Yamaha boleh mencabar Ducati pada tahun ni. Walaupun expectation diorang tu tak menjadi kenyataan pada tahun 2025 ni. Yamaha jauh sekali dapat cabar Ducati. Tapi itu menunjukkan betapa baiknya performance diorang masa sesi testing tu sampai terbuka mata pesaing-pesaing diorang. Tapi walau macam mana pun, sejak daripada testing pada bulan 2 hari tu, sampailah saat ini, jentera YZR M1 tu dah banyak berubah. Kemungkinan besar dah tak sama macam jentera yang dites masa bulan Februari hari tu. Dan menambahkan lagi pening Yamaha, kalaulah jentera M1 Inline 4 sekarang ni boleh perform dengan baik dekat Sepang pada hujung minggu ni, macam tak ada makna sangat memandangkan fokus Yamaha walaupun diorang tak declare secara official, nampak dah berubah ke arah jentera V4 yang baru. Umpama kita dah set tarikh untuk berpindah ke rumah yang baru, dah tentu kita akan gunakan resources kita, masa kita, duit kita untuk sediakan rumah yang baru tu. Takkanlah kau dah ada date untuk pindah ke rumah baru, tapi kau sibuk renovate rumah sedia ada. Macam itulah perumpamaannya. Kali ni kita dapat explanation kenapa Johann Zarco, dikala Joan Mir dan juga Luca Marini boleh perform kat depan, dia pula drop ke belakang. Sebabnya ialah Johann Zarco tak dapat setup yang sesuai dengan riding style dia bila dia gunakan parts-parts baru tu. Oleh sebab dia tak dapat setup yang baik, confidence dia hilang. Dia memang setuju parts baru tu memang ada improvement, sebab tengokkan daripada result Luca Marini dan juga Joan Mir. Tapi bila dia sendiri pakai, tak menjadi. Oleh sebab itu, dia tolak dulu untuk pakai semua parts-parts baru ni dan gunakan balik base model sebelum ni untuk dapatkan balik confidence dia. Jadi sama juga di Sepang nanti, Johann Zarco akan gunakan spek sebelum updated parts yang macam Luca Marini dan juga Joan Mir gunakan. Di sebaliknya untuk Marini, dia tengah enjoy performance yang increase sekarang ni. Cuma katanya dia jauh daripada podium sebab selalunya qualifying dia hauk. Jadi dia terpaksa recover banyak tempat masa race hari Ahad. Walaupun jentera dia rasa best, tapi dia hilang banyak masa. Tapi macam mana pun, Luca Marini dah tolong Honda dengan kutip banyak mata berbanding dengan Joan Mir yang selalu jatuh, sampaikan Honda boleh naik satu tempat, tolak Yamaha pergi duduk dekat tempat paling last sekali dari segi pengeluar. Race di Sepang pada hujung minggu ni dijangkakan berlangsung dalam keadaan hujan. Hujan ni selalunya akan kucak-kacirkan position pelumba. Pada sesiapa yang akan berada di Sepang pada hujung minggu ni, bawa-bawalah baju hujan ke apa yang patut sebab dijangkakan hujan lebat. Satu benda yang aku nak tengok dekat sini, adakah Aprilia boleh sambung lagi performance baik diorang daripada Mandalika dan Phillip Island di benua Asia. Sama-sama kita tengok race minggu ni di Sepang. Jumpa lagi di video seterusnya nanti.